Dalam tutorial kali ini, saya nak tunjukkan cara macam mana ibu atau ayah kat luar sana nak top up akaun emas anak melalui akaun ibu atau ayah sendiri. Okey, ataupun step ini juga boleh digunakan untuk top up akaun pasangan, akaun ibu bapa ataupun akaun sesiapa sahaja. So, dari paparan ini, okey, sila klik top up. Okey, seterusnya pastikan pilihan pada goal. Di bahagian ini, nak mudah pilih online banking. Jika tiada online banking, boleh pilih pilihan lain. Klik OK. Isikan berapa amount yang ingin ditambah. Sebagai contoh, hari ini saya nak isi RM500. Di bawah akan terus terpapar gram. Scroll ke bawah. Klik Others. Di bahagian Purchase For, klik Others. Di bahagian PG Code, masukkan PG Code anak atau pasangan atau sesiapa saja yang anda ingin top up emas mereka. Sebagai contoh, saya masukkan PG 00122643. Klik Search. Pastikan nama yang terpapar ini adalah nama individu yang anda benar-benar ingin tambah gram emas mereka. Kemudian, klik I agree. Klik Place Order. Klik OK. Dan lengkapkan step seterusnya selanjutnya. Untuk sebarang pertanyaan, boleh hubungi saya, Teacher Fatin, di nombor 019 792 9490. Terima kasih.